bersama dengan Ray dan juga Hanif kembali dalam KLTV dan sekarang ini Kamal pun ada juga. Dan macam tadi kita dah cakap, kembalinya kita akan bermain permainan lukis. Wah, itu pun berlagu tu. Lukis. Okey, cerita dia kami diberikan satu marker pen dan juga kertas, maknanya tak boleh padam lukisan ni. Kita diberikan masa yang sangat singkat untuk melukis rakan kita. Tapi kali ini tema dia adalah alat tulis. So saya akan lukis satu alat tulis yang melambangkan Ray. Ray akan lukis satu alat tulis yang melambangkan Kamal dan Kamal lukis saya. Okey macam gitu. Boleh mula ke apa? Okey, dalam masa 1 minit. 1 minit kita akan mulakan daripada sekarang. Setakat ni kan. Penyanyi-penyanyi yang kita jemput semua pandai melukis. Kita tak tengok Kamal macam mana pula. Kau dah lukis banyak pun kau cakap kau dapat idea kan? Okey, kita ada dalam masa 20 saat lagi. Tak tahu, aku tak ada idea. Diam, Kamal. Okey, kita ada 5 saat. 5, 4, 3, 2, 1. Okey, tutup semua, tutup. Sign. Baiklah, kita pun dah bersedia. Dah lukis. Lepas tu nak tunjuk sekarang ni lah. Dengan kiraan 3, masing-masing semua kena tunjukkan dan juga kena bagi tahu apakah maksud di sebalik lukisan itu. Boleh? 1, 2, 3 tunjuk. 1, 2, 3 tunjuk. Semua tak tahu nak buat apa kan sebenarnya. Okey, Ray explain dulu. Apalah aku dulu. Kau dulu ni. Aku dulu, okey sini. Okey, kau lukis aku kan? Okey. Apa babe tu? Ni aku nak cerita ni. Aku lukis kau sebagai pemadam. Sebab aku pemadam. Kan kat atas pensel tu ada pemadam yang bentuk-bentuk kartun. So kau pemadam. Pasal aku yakin kalau kau bukan artis kan, kau akan jadi macam pemadam. Kau tukang padam orang. Apa benda ni? Lama-lama kau akan hilang. Lama-lama kau hilang ni. Lama-lama kau hilang. Padahal niat nak padam orang, dia yang hilang babe pemadam ni. Okey, Kamal. Kau lukis apa ni, Mal? Ni Hanif. Hanif the marker pen. Rambut. Rambut sama. Okey, sama. Belah tepi tu. So kau buat apa sebenarnya? Hanif the marker pen. Hanif marker pen sebab dia kerja host. Oh. So apa-apa yang dia cakap akan ditulis lah. Susah nak padam balik. Faham tak? Boom. Okey, ni. Ni Ustaz Kamal kan? Ni Kamal. Okey, yang ini nama dia stapler. Ni nama dia stapler. Okey? Ni kertas. Ni isi stapler. So kalau dia dah habis, dia isi. Macam kau rappers, kau sentiasa berisi. Dan ni tak ada kena banyak.